Saya ada interview kat dalam. Sorry. Jatuh dari basikal semalam. Dah kenal ni orang nak cuba kat rambut. Kasih sayang. Saya ada Apa anda nak apa? saya ada RM6 RM7 saja. Aku boleh makan apa? Minum air ke? Kok pun boleh lah. Kok Tak payah. Terima kasih Encik. You kita makan jangan ikut sama orang. You makan kenyang, baru hati ada happy. Betul. Tak apa. Amat terima kasih ya. Tak apa. Terima kasih. Thank you. Ini satu warna saja atau mau like something atau apa? Kalau boleh sikit-sikit lah bagi. Okay. Okay. Ya. Just okay. Minta maaf saya ganggu. Close up. Langgar lari ya? Ya, langgar lari. Bukan saya lah. Hello. Dia langgar lari apa? Dia langgar lari apa? Kami ada dalam sistem kami, dia punya nombor plate kereta dengan dia punya nama. Mana kita tahu sekarang ni scammer pun banyak. Anak kenal kan aku. Minta nombor akaun, lepas tu hang minta password. Anak kena pijak dengan aku. Anak kena pijak dengan aku. Hamai. Hang duduk tang mana? Hang cakap hang duduk kat mana? Hang tak ada cakap, hang tak ada cakap banyak. Hang duduk dekat mana? Aku pi, tak apa hamai kat aku. Hang nak makan tapak kaki saiz 9 hang buat. Ini scammer. Tengok saya sudah cakap itu macam dia tak berani. Ya, tolong. Boleh. Terima kasih bang. Sorry kacau abang punya usaha. Lupa lah. Mana? Ini macam ini kan? Ini macam ini Masuk satu je. Kan? Kan? Sakit lah. Lagi. Okey. Betul. Okey, terima kasih bang. Thank you lah. I do for you? Sure. But sorry, I can do. Okay. Sure. Take my phone. Thank you. Sorry, disturb you. How many months you pregnant? Mana? 7 months. Okay, give me my phone. Thank you so much. Apa? Hari jadi benda ke? Dia nak faham nanti. Nanti cakap ada janji 2 hari lagi. Nanti dia bawa lah dekat sini. Tapi sebab hari ni hari janji dia kan. Nanti bawa juga. Tapi nanti kata tunggulah 2 hari. Sebabnya Saya faham. Tapi hari ni hari jadi kan. So, hari benda ke? Kan? tak apa susah kayu. Tak payah susah kayu. Ana makanlah dulu. Saya faham mak kan.
Tak apa. Tak apa. I belanja tadi dia. Kan sampai ambil je tu. Tak payah rasa apa-apa. Nanti dia makan. Hari-hari dia saya belanja je. Jangan lagi. Macam belanja baik. Belanja, okey? Thank you tau. Thank you. Nanti pun makan okey? Belanja dia makan lain sikit. Jangan nangis. Jangan nangis, Adi.